2 hari tu kita dapat 48,000. Masya Allah. 2 hari je. Kita bersama dengan Kak Sal. Masya Allah Kak Sal, saya dengar sampai berkilo-kilo emas. Kak Sal, berapa total Kak Sal sekarang disimpan dalam harana? 5 kilo lah. Masya Allah, subhanallah. Sejak bila Kak Sal buat tu? Berapa lama dah? Belum setahun lagi, bulan 6 tahun lepas. Lepas tu saya dengar akak buat overlap dan duit daripada keuntungan overlap tu akak pergi haji kan? Ya, pergi haji. T20 punya price. Wow. Untuk 2 orang. Sebab kita orang pergi kali kedua, jadi memang tak ada rayuan lah. So, kena yang paling tinggi lah. Masya Allah. 33,300. Apa pendapat akak tentang konsep yang kita buat overlap, dapat keuntungan arah ini? Apa pendapat akak dengan LBS ni? Mula-mula tu macam tak percayalah. Tapi orang kata bila nak mencuba, jadi kita kalau tak mula memang tak akan tahu macam mana. Jadi kita orang mulakan dan alhamdulillah memang menjadilah. Mungkin rezeki kita orang lah, sebab masa kita orang buat tu emas tengah naik. Jadi kita orang dapat overlap. Kita orang 4 beranak buat. Seorang ada sekali kita dapat, seorang dapat 6,000. Jadi kita orang dapat dalam satu hari tu 24,000. So besok tu kita bawa naik lagi RM10 macam tu. Kita overlap lagi. So dalam 2 hari tu kita dapat 48,000. Masya Allah. 2 hari je. Total akak dah buat overlap berapa kali dah? Berkali dah banyak. Sampai tahap kita orang boleh pergi haji. Ini ada balance lagi. Daripada starting saya hanya ada 100 gram je. Starting dia. Lepas tu kebetulan memang rezeki Allah nak bagi. Dia naik. Sampai bulan 12 tu kita orang dah ada 3 kilo. Bulan 12, bulan 6, bulan 12, berapa bulan ni kan? Dah 3 kilo. Duit tu memang semua duit dia daripada 100 gram sahaja. Tiada tambahan duit lain. Tiada. Jadi dalam modal ni hanya 100 gram. Dalam masa 6 bulan kita dapat 3 kilo. Dahsyat. Saya dengar besok nak tambah lagi berapa kilo? 2.3 kilo? 20. Dekat-dekat 3 kilo lah, 2.9 kilo. Tahniahlah Kak Sal. Lepas tu didik anak-anak pula menyimpan emas satu keluarga. Sampai dapat pergi haji percuma lah orang kata T20 pergi harga. Tahniah Kak Sal. So apa nasihat Kak Sal untuk masyarakat kat luar sana? Kalau siapa yang nak memula dengan emas ni, jangan tunggu. Mula dengan berapa yang ada dulu. Tapi macam dengan LBX kena 100 gram lah, cantik. Orang kata cantik lah kan. Kalau ada lebih lah. Kalau tak ada, kalau 50 pun okey. Tapi usahakanlah. Sebab pegang cash, kalau 1,000, setahun pun 1,000. Tapi dalam 1,000 tu kalau kita beli emas, dalam masa tak sampai setahun, sebulan pun, kalau dia naik, memang Alhamdulillah lah kita akan dapat. Tapi kalau 1,000 tu simpan setahun pun tetap 1,000. Jadi simpan emas, jangan simpan duit. Kalau simpan duit jadi wallpaper nanti. Wah, dahsyat, impactful betul lah ucapan sharing Kak Sal. Terima kasih banyak Kak Sal. Semoga dimurahkan rezeki, semoga mendapat haji yang mabrur, InsyaAllah. Amin.